And what's going on, guys? This is Sony. Welcome back to my channel with another buka unboxing. Kita nak review trailer reaction untuk Avengers Doomsday. Finally, a proper trailer sudah keluar. Ini teaser trailer ke kita panggil? Official trailer. Hari tu teaser je keluar. Now, this is the first official trailer untuk Avengers Doomsday. Memang sekarang ni baru pukul 9.49 malam. Baru pukul 30 minit 40 minit yang lepas. Masih baru lagi. Aku rasa macam timing cantik sebab aku memang kat rumah malam tengah tak buat apa. Tiba-tiba trailer ni keluar. Memang aku terus, okay lah, aku dah lama tak buat trailer reaction. Sepatutnya aku buat trailer reaction untuk Spider-Man, but tak sempat sebab trailer Spider-Man keluar waktu tengah nak pergi office. Memang tak boleh lah nak buat kan. But ini timing cantik, guys. So aku nak first time react to this trailer. Let's see what we got. Here we go, guys. Saat yang dinanti-nantikan. Betul. Alright, bismillah. Let's go. Okay. Suara siapa tu, Suara... Bukan suara Professor X, bukan suara Magneto. Let's go, Dr. Doom. Suara Dr. Doom tu, style Robert Downey Jr. Memang dia oh my god. Thor. Ada jaket baru sekarang Fantastic Four. Fantastic Four jumpa Avengers. Okay. Haircut Infinity War. Cyclops. Shang-Chi lawan Gambit. What? Loki. Mystic. It's true. Memang betul lah ada Mystic. Magneto. Captain America. Namor. Boleh ke Thor nak lawan Dr. Doom? Steve Rogers, Captain America. It is him, Chris Evans. Yes. Woo! Whoa. Okay. Lagi 4 bulan ya, guys. Aku dah tak sabar gila, guys. Okay, so there's so much things happening dalam trailer ni. Kita kena go through one by one. Okay, first of all, first kali tu memang suara Dr. Doom lah. Professor X. Kita dah pernah nampak yang shot tu, pernah nampak dekat teaser trailer. Teaser trailer X-Men, mostly dia use shot yang sama. So nothing new there. It's about Professor X dengan Magneto. Okay, this is the first time kita dapat tengok closely suit Dr. Doom ni. Nampak ada bintang macam tu. So the leak photos are real lah. Okay. Memang style lah Robert Downey Jr. buat ada accent tu. Memang barulah kita rasa macam a completely different character. He needs to do that. Kita kena buat rasa macam walaupun pelakon yang sama, we have to see Dr. Doom ni as Dr. Doom. Kita tak boleh tengok dia sebagai associated to Tony Stark or Iron Man. No, he's completely different character. So I think Robert Downey Jr. nailed that. Aku boleh rasa it is a completely different character. Okay. And aku pelik asal kat mask dia tu macam ada misai. I hope tak lah. Mulut dia. Ya Allah, aku ingat misai tadi. Aku ingat ini yang mulut dia. Sorry guys. Aku salah tengok. Ini mulut dia. Aku ingat misai tadi kan. Macam apa pasal nak buat misai pula tadi? Macam kelakar pula. Okay, sorry. Mata aku salah. Okay. Kita tengok ada apa lagi. Okay, to be honest, aku tak suka betul logo Avengers baru. Memang aku rasa logo Avengers lama lagi cantik.
Logo Avengers baru macam pelik sikit, tapi whatever lah. We nampak dalam trailer ni Thor carry the speech. Thor menjadi leader. Full shot kita ada the new Avengers dekat kiri, dekat kanan the old Avengers. Cap tu Sam Wilson, I consider him as old Avengers lah, sebab dia dah join Avengers for a very long time. Ini masih baru. And then Fantastic Four kat tengah, they have a new suit, ada jacket. The Thing macam tak ada beza, but they all have a jacket. Oh, Human Torch punya jacket macam nice juga. Okay. One thing to point out, finally Thor punya haircut kembali Infinity War punya haircut. Ya Allah, the best version of Thor ialah Infinity War. No cap guys. Aku tak tahu korang setuju dengan aku tak. Bagi aku the best appearance untuk Thor ialah Infinity War. And I'm so glad Anthony Russo semua patah balik ke hairstyle ataupun appearance Thor waktu Infinity War. Okay, good job. And Namor, let's talk about Namor guys. Namor suit baru macam biasa, and I hope dalam cerita Doomsday ni he gets more shine, sebab Namor bagi aku dekat Wakanda Forever macam kena nerf sikit lah. Bagi aku lah, tak tahu pada pendapat korang. Mungkin aku tak tengok banyak kali kot Wakanda Forever tu, tapi aku harap dia shine lah dalam movie ni. Namor kot. Okay, Black Panther nampaknya masih lagi Shuri. Tak berubah lagi. Aku ingat mula-mula waktu dekat Doomsday ni mungkin akan bagi dekat anak T'Challa untuk carry on, untuk dapatkan balik mentor Black Panther, but nampaknya masih teruskan dengan Shuri. But I don't mind, it's okay for the continuation of the story. Betul juga, terlalu awal kot kau nak bagi balik dekat anak T'Challa. Anak T'Challa mungkin waktu ni masih kecil lagi. It's okay, let's give Shuri some time to shine dalam movie ni. Okay, new suit I think nampak lain sikit. Okay. Oh, apa pasal Wakandan dengan dia macam bergaduh antara, aku lupa, Tukan Tulukan yang biru ni, orang laut bergaduh dengan Wakandan. Biasalah diorang dua-dua selalu tak ngam. Mungkin waktu ni diorang tengah nak nego nak. Oh, look at that iconic suit. Kita dah pernah nampak dah dekat teaser trailer. Ini lagi another shot, beautiful shot, iconic comic accurate suit for Cyclops. Aku harap we get to see more X-Men ni. Aku tak tahu adakah Wolverine akan ada dalam ni. I don't know. Aku harap ada. All X-Men should be here. Aku harap lah. Aku harap this shot pun sebenarnya trick ya. Jangan waktu ni semua X-Men ada dekat belakang dia. Kita tak tahu kan. Oh ni, we have to talk about this one. Macam mana Gambit boleh bertembung dengan Shang-Chi? Ini will be interesting fight to see. Oh, style. Aku terkejut Gambit ada balik. Aku tak sangka. Ya. Channing Tatum, I think he did a very good job dalam Deadpool portray as Gambit. So it's good to see him more dalam movie Doomsday ni pula. Oh, Loki. Okay, kita tahu last time kita tengok Loki dekat Loki season 2 dekat Disney Plus, and dia tengah jaga timeline semua. So memang Loki memang patut interfere dah. Okay, atas apa yang dah berlaku, lagi-lagi dah masuk Dr. Doom. So aku harap Loki is the key juga untuk selamatkan multiverse ni lah, because dia kan macam the god of multiverse kan. So yeah, kita akan jumpa dia balik. Aku tak sabar nak tengok reunion dia dengan Thor. Dah lama sangat dia terpisah, because Loki mati awal-awal dekat Endgame kan. And then after that, how many years gap, kita tak pernah nampak Thor and Loki in the same screen dah. Tak sabar nak tengok dia reunited balik lah. So nanti Wakandan akan collab dengan Fantastic Four lah, for some reason. Aku tak tahu apa, nanti kita tahulah. Elena. Oh, Mystic. Okay, ini Mystic aku lupa ada pakai suit daripada komik Apocalypse. Tak ingat lah. Aku tak sure. Aku dah lupa. Tapi ini inspired from one of the comics. And I think ini suit ataupun outfit Mystic yang paling glamour kita nak panggil. Bukan yang paling smart lah. Ini betul. Nampak ganas lah, nampak garang lah. Aku suka yang ni finally. And tu tak aurat sikit. If you remember rupa Mystic dekat movie X-Men lama, not really appropriate. But this one, Alhamdulillah. Syukur. Okay, dah tutup aurat sikit lah.
Okay, but aku final comments. Aku harap, please, Russo Brothers, do justice to Magneto, please. Magneto sangatlah kuat dalam komik, dekat game pun. Please, give him a proper time to shine. Kalau nak kena die off this character, make sure he has a proper ending lah to this character. Especially to the old X-Men. Semua X-Men members yang lama-lama, make sure they have a proper ending, proper send-off lah. Give them to shine, give them all out, tunjuk power dia orang sebenar macam mana. Magneto bagi aku dalam movie yang kita pernah tengok sebelum ni pun, bagi aku tak full potential lagi. Dekat Apocalypse, almost there. Tapi macam tiba-tiba, terstop kat situ. Sebenarnya Magneto sangatlah power. Aku harap dalam movie ni akan tunjuk tu lah. Magneto full potential. Ini aku rasa Ant-Man dengan anak dia. Okay, so Ant-Man is still in the movie. That's nice. Okay, Human Torch mungkin tengah peluk Sue Storm, tengah peluk kakak dia. Mungkin time ni waktu dia orang nak kalah. I bet. Waktu ni mungkin hujung-hujung. Waktu dia orang nak kalah lawan Dr. Doom. Because kita boleh nampak mungkin trend dia sama macam Infinity War. Infinity War punya ending apa? Semua Avengers kalah. Since ni macam part 1. Nanti kita ada Secret Wars lepas Doomsday. So maybe ini ada one of the ending shot dekat ujung-ujung nanti. Okay. Gambit lagi, Cyclops lagi ni kita pernah nampak this shot. Ini pakai Cyclops pakai ulti. Inilah contoh-contoh kuasa yang aku nak X-Men tunjukkan nanti dalam movie ni. Ini Cyclops, aku rasa aku dah puas hati dah finally. Inilah full potential Cyclops. Selama ni kena nerf je. Same goes to other X-Men characters. Aku nak tengok dia orang punya full potential lah. Macam tu je dia stop Stormbreaker. Ni macam mengingatkan aku dekat Hela dalam Thor Ragnarok. Lebih kurang aku tak tahu lah, Thor mesti menyirap dah. Berapa kali dah orang boleh halang aku punya hammer ni. First Hela, aku punya Mjolnir. Now Stormbreaker oleh Dr. Doom. Aku rasa dia koyak agak. Berapa kali lah ada orang boleh halang dia punya weapon ni. Okay, there's a little bit poor CGI here. Kalau kau perasan, kalau tengok balik macam very not neat punya CGI. Aku harap dia will improve it in the final product lah. But boleh nampak yang terlalu cheap CGI kat sini. Tak jadi sangat, macam terlalu fake. This my opinion. Tak tahu pada pendapat korang tak. Mata aku nampak macam off sikit CGI kat sini. But no worries. Carry on. First time dapat tengok close up shot mask Dr. Doom. Style lah. They nailed it. Mask dia aku rasa better daripada yang Fantastic Four, yang movie lama tu, yang waktu Chris Evans jadi Human Torch tu. Fantastic Four awal-awal lah, ada OG Fantastic Four. Mask dia tak cantik sangat tu. Ini cantik. Macam memang comic accurate. Damn. Still worthy. Cap is back. Finally. Kalau Cap ada, aku rasa selamat sikit. Okay, aku harap there is a very strong reason to bring him back lah. Sebab bagi aku they have done a proper send-off untuk this character. A beautiful send-off. Okay, dekat Endgame. He has his proper life dengan Peggy semua. So, ini maybe time travel untuk find him back. Aku tak sure. I hope Russo Brothers pandai macam mana nak selitkan and boleh dapat cari a strong reason to bring Steve Rogers balik. It's good to have him back. Memang pun aku happy. Tapi kalau dia orang tak dapat bagi a strong reason for him to come back, aku akan rasa macam ini macam cash grab je lah. Faham tak? Macam clickbait. Macam kau nak orang tengok balik movie Marvel, so kau bawa balik semua yang lama-lama. Aku harap tak macam tu lah. Aku harap dia betul ada betul-betul point yang strong untuk bawa balik Steve Rogers dalam movie ni. Long haircut dengan beard, baju santai je, relax je. Aku harap dia ada proper suit. Nanti dia akan pakai juga. Dia pakai dia punya Winter Soldier punya suit pun okay. Aku tak kisah weh. Endgame punya suit pun okay. I don't mind. Aku tak kisah lah. Whatever it is, aku happy je dengan Steve Rogers is back and dia masih lagi boleh angkat Mjolnir. Tapi kan, where's my favourite superhero? Mesti kau menyirap kan? Spider-Man mana? I know. Okay, aku maybe a little bit biased. Aku memang peminat besar Spider-Man. I know. But mana Spider-Man dalam trailer ni? Tak ada langsung weh. Kelibat pun, cameo pun tak ada. Not even 1 second kat background pun tak ada. No Spider-Man to be seen.
Adakah tak ada Spider-Man langsung dalam Doomsday? And maybe kita akan jumpa dia dekat Secret Wars je. I don't know. Mungkin movie ni berlaku semasa Brand New Day pun tengah berlaku concurrently. Maybe at the ending of Brand New Day, terus direct connect to Doomsday. We don't know for sure. Nanti kita kena tengok lah Spider-Man Brand New Day. Sebab selepas Spider-Man Brand New Day the next movie is Avengers Doomsday. So there should be some connection, especially dekat post-credit nanti. And maybe diorang tak masukkan sebab I don't know, nanti dekat Secret Wars baru dia Spider-Man and dia akan pakai symbiote suit ke. Aku bet memang Spider-Man akan kena pakai symbiote suit dekat Brand New Day. Sama ada dekat climax of the movie. Sorry, saya cakap sikit pasal Spider-Man Brand New Day. I should make a separate video for this. But aku punya assumption, aku punya guess, nanti dekat hujung-hujung movie tu, by hook or by crook, dia orang akan kena selitkan symbiote. Sebab aku rasa rugi kalau Russo Brothers ni tak buat Tom Holland pakai suit hitam symbiote dekat Secret Wars. Sebab dia orang takkan follow komik. And Russo Brothers ni memang peminat tegar komik. And aku rasa dia akan respect that komik punya story di mana Spider-Man pakai first time symbiote suit dekat Secret Wars punya komik. So same goes to the movie kot. Mungkin dia orang nak follow that route juga. Kita tengok nanti macam mana. So yeah. Wah. Tapi aku tak tahu macam mana Spider-Man nak connect to this. Sebab semua orang dah lupa siapa Spider-Man. I mean, semua orang dah lupa siapa Peter Parker. So aku tak tahulah. Hulk pun tak ada dalam movie ni. Oh, let's talk about heroes yang missing in this trailer. Hulk tak ada. Spider-Man tak ada. Black Widow of course lah tak ada. Arwah dah. Siapa lagi aku tak nampak. Hawkeye tak ada. Dah bersara. Even Kate Bishop tak ada. Tak ada nampak. Eternals lagilah. Tak tahu apa jadi. Apa ni? Wanda. Scarlet Witch tak ada. Tak apa lagi. Nick Fury pun tak ada. Tu je lah. Mungkin kau boleh komen kat bawah juga siapa lagi hero yang aku terlepas pandang yang tak ada dalam trailer ni. So those are the list of heroes yang tak ada. And I was hoping ada reveal dalam trailer ni supaya kita get us more excited. I was hoping for Scarlet Witch sebab kita tak tahu apa jadi kat dia. Oh, even Vision pun tak ada juga dalam trailer ni. Mungkin memang tak ada atau dia orang simpan. Dia orang tak nak tunjuk semua orang ada kan. So yeah. I don't know guys. Okay guys, setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel aku. Apa pendapat korang tentang trailers Avengers Doomsday ni yang akan keluar dalam 4 bulan lagi. This is it guys. Maybe next video aku akan review Spider-Man Brand New Day. Yeah, that's all guys. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.